Assalamualaikum tuan, ada ni sobat layan saya 12 side tepi. Saya 12 side tepi. Buang kat pintu dulu. Saya 12 gini payah sikit sobat. Lambat sikit lah. Cerewet. Yang mana kita boleh cebok bawa keluar pada pagar, kita bawa keluar pada pagar. Dah settle bawah pagar, kita bawa masuk bawah pagar pula. Korek selagi yang mana boleh lah. Kalau dah settle tu, kita enjok sikit. Sama tu sobat. Dia penting main lori ni tapuk pun penting kau. Tapi barang lembek gini kalau kita pun tenggelam sobat. Mesin pun kadang jadi tak sama, payah nak balance. Okey, tak korek pintu dulu. Sama kau. Buat main macam gitu sobat. Lain orang, lain cara, lain sikit. Ni sikit kita sobat. Kita sayang ni ya. Mana kita boleh cebok bawa keluar, kita bawa keluar. Tapi tiang pun sama kau. Tapi jangan rapat sangat dengan tiang. Kalau rasa dah kena tiang sebab dia rasa. Kalau kita bawa mesin, kita rasa kena tiang tu. Kalau dah kena, stop lah, jangan senjah lagi. Senjah putus tiang, balik awal daripada lori. Apa pun tak boleh. Itu tu, dia bertapak sikit. Sama di dalam. Ambil pintu belakang tu. Sama kau. Cebok bawa keluar. Atas tu cebok bawa keluar dulu lah. Dengan pagar tu kita jolok bawa masuk bawah pagar dia. Masuk. Mana boleh kita ambil bawa keluar pagar, kita bawa keluar pagar. Ni sobat. Dia lori ni macam-macam jenis. Apa tu macam dah settle lah. Settle, tak settle habis lagi ni sobat. Tunggu dia ke depan sikit. Pasal kalau tak dia jet situ dia lekat. Tak ada orang nak tolak sebab lekat jadi banyak kerja pula. Kita nak turun pula tolak. Okey, dia jet tu, nampak dia nak jet tu. Kita tahan, derah-derah kita tahan tu. Takut balik ke benda jadi masalah. Jangan kita buat tak awak kerah kita je. Settle tu korek pula daripada belakang pula. Kita ambil. Jangan kita pergi ke depan pula. Lepas tu patah balik ke belakang. Daripada belakang pula pergi depan. Gitu lah. Tiang tu hati-hati lah. Ambil setakat mana boleh. Depan tu tak payah fikir lah. Biar clear lah depan tu. Okay. Panggil reject. Reject tu kita letak. Kocok pun kocok macam manja sobat. Pasal dia tulang dia tu untuk betul-betul untuk pintu dia. Tak kuat tulang tu sobat. Jangan kocok kuat. Kocok kuat memang belok tiang tu. Dekat mesin ni lain. Kiri ke depan. Sebelum ni ke depan tu kita settle lah tapak kita tu sama. Kalau tak sama lagi, kita adjust ke sobat. Memang kita dak korek. Kalau dak sama kita ulur baket tu nampak sengit, memang kita dak korek. Kalau korek buat gosok latar lori je. Adjust lagi, settle tapak sama mesin, kedudukan mesin tu sama. Nampak dah sama tu, baru kita korek. Jangan tak sama tu kita korek kok. Takut dia kena bucu mesin tu tajam tu, pisau tu tembuk latar. Kalau dah terkena tu nak buat warna lah. Okay, nampak. Dia turun tu okey lah tu. Settle tu. Tiang gitu sahabat. Berhalus sikit, lembut-lembut sikit. Belakang tu. Settle tu tinggal sikit-sikit tak ada sahabat. Lagi kita kocok pula lori. Kocok tu layang-layang gitu je. Ambil tiang. Putus gitu tiang. Settle kita kocok pula. Kocok jatuh tak turun barang sobat. Barang ni tak tahu lah barang mana lekat macam ngegang lekat. Semoga dipermudahkan urusan tu lah kalau begitu tu. Gini lah kita kerja sobat. Kalau ikut lah penat dah. Tapi ni ada depan layang sobat buat macam mana dah. Di tepi dinding kita lilah. Dinding ini tak ada dia dinding besi, cuma jangan kita senjau kuat dekat tiang tu, takut tiang dia. Boleh ambil sampah. Macam sampah tu kita kait-kait sikit bisa main. Yang penting penat. Manis-manis tu ada.